Kita ingat macam perempuan paling depressed kan? Sebenarnya tak, lelaki. Suicidal lelaki ni lagi tinggi daripada perempuan. Nama saya Dr. Atif Yusof. Saya memang pakar anxiety. Saya kaji macam mana anxiety tu itself. Saya juga kaji macam mana turn anxiety tu jadi ability. Boleh share statistik sikit tak Dr. Atif, depression in Malaysia? Silap saya, the last depression statistik yang kita ada, somehow benda ni kelakar. Kita ingat macam perempuan paling depressed kan? Sebenarnya tak, lelaki. Kan? Nampak macam secara expression ni macam kan. Tapi memang statistik menunjukkan memang dekat Malaysia kan, I think this is 2022 kot 2021 lah, they've studied Malaysia. Kalau daripada 10 tu, alright, 6 orang Malaysia ni depressed. At least ada symptom out of 10. ada symptom of depression. Okay. It's quite high. Yeah. 6 out of 10, it's quite high. Tapi dia tak diagnose lah, atau tak tahu langsung lah. Tapi bila kita check kan, bila diorang buat statistik ni, study tu, rupanya ramai yang depressed. And lelaki paling ramai. And lelaki ni tendency suicidal dia sebenarnya paling tinggi. Suicidal lelaki ni lagi tinggi daripada perempuan.